Dah seminggu makan menu-menu raya. Kali ni nak makan nasi lemak pula. Ni first time kita orang nak cuba nasi lemak Profesor dekat Wang Semaju ni. Ramai jugalah yang datang makan dekat sini walaupun musim-musim raya ni. Nasi lemak biasa harga dia RM6. Kalau yang telur mata RM7. Untuk nasi lemak dekat sini diorang guna beras basmati. Untuk ayam goreng berempah dia ada dua jenis saiz. Untuk saiz yang biasa harga dia RM5 dan yang kuarter RM8.50. Yang specialnya dekat sini diorang ada menu ikan air ataupun ikan tongkol. Aku perasan dekat sini diorang punya lauk pauk ada lebih kurang 7 jenis. Lauk yang aku pilih paru belado. Ada 2 jenis tau, pedas dengan tak pedas. Lepas tu aku ambil juga dia punya rendang daging. Lepas tu aku ambil juga dia punya sambal kerang dengan sambal telur puyuh yang macam ni. Tak banyak mana pun. Ni pun makan berdua ni. Okey, yang aku order ni nasi lemak Profesor. Harga dia RM20. Ada ayam berempah kuarter, telur mata dengan ikan air, ikan tongkol. Saya pula nasi lemak ayam berempah kuarter. Ada telur, yang biasalah. Semua ada lah. Ikan bilis, kacang, sambal. Harga dia RM15, 50 sen je guys. Untuk air dia pun ada banyak pilihan. Yang kita ambil ni kopi butter dengan teh ais limau je lah. Selalunya yang makan ikan air dengan nasi lemak ni orang-orang Terengganu lah. Untuk nasi lemak dia korang boleh tengok nasi dia berderai elok. Cuma rasa nasi lemak dia ni kurang berlemak sikit. Dia punya lemak santan tu cukup-cukup rasa je. Rasa sambal nasi lemak dia pula dominan manis daripada pedas lah. Tapi nasi lemak ni memang sedap makan dengan ikan air ni. Untuk ayam goreng berempah dia tu dekat luaran dia tu rangup, isi dia tu lembut berjus dan rasa rempah dia tu meresap lah sampai ke dalam. Dia punya sambal paru ni dia tak garing tapi tak adalah liat. Dan rasa dia tu bukan ke arah manis-manis tapi lebih kepada pedas-pedas. Kalau korang jenis yang makan pedas, korang kena order ni. Bagi tekak aku, rasa lauk pauk dia boleh tahan sedap jugalah. Dan rasa nasi lemak dia ni sedikit berbeza daripada nasi lemak yang biasa kita makan dekat Kuala Lumpur ni lah. Lagi-lagi lauk ikan air tu memang special. Korang yang mencari nasi lemak malam tu boleh singgah dekat nasi lemak Profesor ni. Jom cuba.